Hai, Assalamualaikum guys, ini kereta baru sampai, Mercedes-Benz GLA 35 4matic. Okay, kereta ni memang susah nak cari stok untuk GLA 35 SUV model baru. Jom kita tengok tahun bila yang ni. Turbo 4matic GLA 35 Turbo 4matic. Tahun dia tahun 2020. Yang ni tahun dia 2020. GLA 35 4matic. Dipanggil apa? SUV ke apa? Okay. Model dia kategori SUV lah. So yang mana nak cari GLA 35 boleh contact dia. Kereta sangat lawa, 3 LED. Yang ni design baru. Lepas tu tayar dia pakai jenis Pirelli. Okay, tayar dia pakai jenis Pirelli. Ini dia punya rim AMG. Kaliper pun dia pakai 4 port AMG. Okay, 4 port. Tayar pun masih baru lagi tayar ni. Dia pakai tayar jenama Pirelli Turbo 4matic. Color warna putih. Kita ada dua unit Satu warna putih dan satu lagi warna hitam. Okey, yang depan kita ni warna putih. Ni bahagian belakang dia. Tayar rim bahagian belakang dia tayar Pirelli P0. Saiz berapa ni? Saiz mana kita check dia punya saiz tayar. Saya rasa 19 ni. Betul 19. Okey, dia saiz dia 19. Kereta ni sangat lawa guys, okay? Sangat lawa. Dia dah datang dengan ductile. Bahagian atas ni ductile. Nampak dia punya ductile. AMG. Lepas tu nombor kod dia. Okay, Mercedes-Benz Kobecho, Authorized Dealer of Mercedes Japan. Okay, GLA 35. So siapa yang kata berminat nak cari model SUV, dia selesa untuk kereta ni. Memang bawa dia selesa. Dengan kategori AMG korang boleh pakai lah kereta ni, especially kereta untuk family, para wanita memang sesuai untuk kereta ni guys. Okay, ni exhaust dia. Dia pakai exhaust, satu exhaust kanan kiri. Mercedes-Benz GLA ni dia punya dalam dia lagi selesa lah. Lepas tu dia ada blind spot monitor. Itulah. Okay, yang mana nak cari. Yang ni full spec fully loaded. Tahun 2020, kereta masih baru. Dan mileage dia tengok. Tu dia, mileage dia 7,384 km sahaja. Okay, mileage tak sampai 10,000. Patutlah condition dia kalau korang tengok ni light new guys. Okay, light new. Tengok dalam dia. Okay, dalam dia bersih guys. Interior, exterior memang tip top lah untuk kereta ni. Sebab mileage dia pun tak sampai 10,000 km je pun. Okay, yang mana nak cari GLA 35 condition tip top boleh contact kita. Mileage tak sampai 10,000 mana nak cari guys. Okay, mana nak cari, tengok dia punya steering dia like new guys. Okay, nampak dia punya steering dia macam baru guys. Okay, dalam ni ada wireless charging, USB port. Okay, ni bahagian dalam dia. Okay, ni ada 360 kamera. Lepas tu ada AMG suspension, traction control, semualah. Okey, kapet pun ori lagi, kapet daripada Mercedes. Ada dua kapet. Satu bawah, okey, dan satu dekat bahagian atas. Burmester sound system. Sound system dia pakai yang premium punya. Burmester sound system. Okey. Ini bahagian door trim dia. Korang boleh tengok dia punya door trim. Okey, lawa. Dia pakai chrome. Bahagian sini dia pakai chrome. Lepas tu ada memory seat, electric seat, semua ada. Di bahagian dalam ada ambient light. Okay, AMG, multifunction steering. Lepas tu bahagian atas ni dia ada sunroof. Dekat bahagian atas ni dia ada sunroof. Boleh buka. Dan yang ni consider full spec fully loaded lah. Okay, ada head up display bahagian depan, embark display, semualah. Okay, ini bahagian belakang dia. Okay, ini bahagian belakang dia. Kalau korang boleh tengok dia punya bucket seat. Ada sunroof. Ini bahagian belakang dia. So yang mana nak cari kereta family dengan ada horsepower tinggi, boleh ambil yang ni lah. Okay, so memang the best. GLA 35 memang susah nak cari stok. Dia tak banyak dekat market. So yang mana nak cari dengan condition tip top, korang boleh contact Din. Okay, boleh contact Din, boleh buat appointment datang ke showroom guys. GLA 35 lawa ni, seriously lawa, warna putih, color pun naik. Okay, yang mana cepat, contact Din dekat bawah, tekan je link dekat bawah.
terus direct ke WhatsApp lah. GLA 35 untuk tuan-puan. Inilah masanya. Okay, GLA 35 AMG dalam kategori SUV, sangat selesa. Okay, yang penting ada sunroof. Untuk model SUV ni dia ada dengan dia punya power boot dia ada power boot. Okay, nak tutup dia boleh pakai dia punya power boot. Okay, sini pun ada handle lagi, boleh tutup pakai handle pun boleh. Manually pun tak ada masalah. Sini pun dia ada cover satu unit dia ada cover. Korang boleh buang sini. Okay, dari sini cabut. Satu cabut, so dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Ini untuk model SUV. Ini view daripada belakang. Dan kereta ni dah ada dashcam, bahagian depan dah ada dashcam. Inilah view daripada depan dia. Okay, ada karpet lagi. Karpet ni karpet original daripada Mercedes. Okay, satu layer karpet dan satu hard cover. So hard cover bawah ni ada toolkit. Okay, toolkit ada. Okay, ada manual book. Lepas tu ada tools, ada powder, ada pump. So ada semualah barang komplit. SUV boleh tahan besar, dia punya bonnet dia boleh tahan besar. Tuan-tuan boleh tengok sini bahagian dalam dia. Okey, sesuai untuk model SUV. Segala model untuk model Mercedes ni dia tak kecil dia punya bonnet dia. Okey, daripada A-Class, A45, A180, dia punya bonnet dia sangat besar. Walaupun kereta hatchback, walaupun kereta SUV, wagon, semua dia punya bonnet dia buat memenuhi kehendak customer guys. Okay, so tak perlu risau untuk sebarang model Mercedes. Dia punya design, dia punya bonnet dia besar boleh katakan kategori medium dan ke atas. So boleh masuk set golf lah. Okay, yang mana nak cari SUV GLA 35 boleh contact Din, boleh buat appointment guys. Kereta lawa ni, tengok dia punya tepi ni. Nampak dia punya tepi dari side belakang. Okay, door trim dia. Okay, ini bucket seat. Dia pakai bucket seat dan bukan semi. Dia pakai bucket seat. So sangat lawa. Okay, good choice. Untuk anda yang nak cari, boleh contact dia. GLA 35 SUV memang handsome guys. Okay, memang handsome. Boleh tengok dekat dia punya interior dalam ni. Okay. Okay, SUV. Kalau mana nak cari GLA 35, contact je Din. InsyaAllah Din akan cuba bantu ada. GFC dia ada glass fiber coat. Maksudnya dia ada pasang special punya treatment lah untuk cermin. Okay, mungkin ada coating apa semualah. Nampak? Ada power boot kat bahagian sini, tekan dia. Lepas tu dia akan turun sendiri. Tak perlu risau, tak perlu risau. Okay, insyaAllah kereta ni nampak lah dia punya colour. Okay, dia punya interior, exterior dia memang the best lah. Okay, Assalamualaikum, bye bye, jumpa nanti showroom.